Mentega Terbang. Pada tahun 2021, sebuah filem bebas Malaysia berjudul Mentega Terbang mula ditayangkan secara tertutup dan kemudiannya mendapat perhatian besar selepas ditawarkan di platform penstriman. Filem ini mengisahkan seorang remaja Muslim bernama Aisyah yang sedang berdepan dengan kenyataan bahawa ibunya menghidap kanser tahap akhir dan mungkin tidak akan hidup lebih lama. Disebabkan kesedihan dan ketakutannya terhadap kematian, Aisyah mula mencari jawapan tentang apa yang berlaku selepas seseorang meninggal dunia. Dengan galakan bapanya yang digambarkan mempunyai pandangan agama yang lebih liberal, Aisyah mula mengkaji pelbagai agama dan membaca kitab-kitab seperti Al-Quran, Bible dan Veda. Dia turut berbincang dengan rakan-rakannya mengenai kepercayaan Hindu, Buddha, Kristian dan Islam tentang kehidupan selepas mati. Selepas ibunya meninggal dunia, Aisyah melihat seekor kupu-kupu hinggap di pusara ibunya. Peristiwa itu menyebabkan beliau mula tertarik dengan konsep reinkarnasi, iaitu kepercayaan bahawa seseorang boleh dilahirkan semula sebagai makhluk lain selepas kematian. Kontroversi filem ini tercetus kerana beberapa babaknya memaparkan Aisyah mempersoalkan hukum hakam Islam dan membandingkan kepercayaan antara agama-agama yang berbeza. Filem ini juga dikritik kerana dianggap mempromosikan pluralisme agama dan memaparkan idea bahawa seseorang boleh memilih mana-mana agama yang dirasakan sesuai untuk dirinya. Selepas menerima banyak aduan, filem tersebut ditarik keluar daripada platform penstriman dan akhirnya diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023. Kontroversi itu menjadi begitu besar sehingga pengarah dan penerbit filem tersebut akhirnya didakwa di mahkamah atas tuduhan melukakan perasaan keagamaan pihak lain. Bangladesh. Pada tahun 2015, pengarah dan penyanyi Namawi menghasilkan sebuah filem satira komedi berjudul Bangladesh. Filem ini mengisahkan tiga watak utama yang datang daripada latar belakang yang berbeza. Yang pertama ialah Haris, seorang pekerja Bangladesh di Malaysia yang hanya mahu pulang ke kampung halamannya untuk berkahwin dengan wanita yang dicintainya. Yang kedua ialah Hang Oren, seorang aktivis yang mahu Malaysia kembali kepada keadaan asal tanpa kehadiran pendatang asing. Manakala watak ketiga ialah Rina, anak kepada seorang majikan yang jatuh cinta kepada Haris pada pandangan pertama. Kehidupan mereka berubah apabila sebuah negara fiksyen bernama Luk-Luk Kingdom melancarkan serangan ke atas negara mereka. Sepanjang filem, pelbagai isu sensitif disentuh secara terbuka termasuk rasuah, ketidaksamaan sosial, pemerdagangan manusia dan layanan terhadap pekerja asing. Menurut Kementerian Dalam Negeri, antara sebab utama filem ini dilarang ialah kerana ia didakwa memperlekehkan isu keselamatan negara, termasuk sindiran terhadap pencerobohan Lahad Datu dan keupayaan pasukan keselamatan Malaysia. Filem ini juga didakwa mengandungi unsur yang menggambarkan gaya hidup LGBT yang secara positif, selain beberapa dialog yang dianggap boleh menimbulkan kontroversi berkaitan identiti nasional dan masyarakat Malaysia. Antara babak yang akhirnya dipotong apabila filem ini diluluskan semula beberapa tahun kemudian termasuk adegan berkaitan LGBT, babak yang menyebut Maikat dan satu babak yang membandingkan tahap keselamatan Malaysia dengan Singapura. Akibat kontroversi tersebut, Bangladesh tidak dapat ditayangkan di Malaysia selama bertahun-tahun. Hanya pada tahun 2019, selepas beberapa syutingan dibuat dan 7 babak dipotong, filem itu akhirnya mendapat kelulusan tayangan dengan nama baharu Bangladesh 2.0. The New Village yang dijadualkan pada tahun 2013 mencetuskan kontroversi besar sebelum sempat ditayangkan di Pawagam Malaysia. Filem ini berlatar belakangkan zaman darurat Malaya, iaitu tempoh konflik antara pihak British dan Parti Komunis Malaya yang berlangsung dari tahun 1948 hingga 1960. Jalan ceritanya memfokuskan kepada kehidupan masyarakat Cina yang tinggal di perkampungan baru atau New Village, iaitu penempatan yang diwujudkan oleh British semasa darurat bagi mengasingkan penduduk daripada pengaruh komunis. Sebaik sahaja trailer filem tersebut dikeluarkan, beberapa pihak mula mengkritiknya. Mereka mendakwa filem itu menggambarkan anggota Parti Komunis Malaya secara terlalu positif dan tidak menunjukkan kekejaman yang dilakukan oleh kumpulan tersebut sepanjang darurat. Kritikan menjadi semakin kuat apabila beberapa pertubuhan veteran tentera dan polis menyuarakan bantahan terhadap tayangan filem itu. Mereka berpendapat bahawa filem tersebut boleh mengelirukan generasi muda mengenai sejarah sebenar perjuangan menentang komunis di tanah Melayu. Akibat kontroversi yang semakin memuncak, filem itu tidak dapat kelulusan untuk ditayangkan kepada umum di Malaysia. Walaupun begitu, The New Village masih ditayangkan di beberapa festival filem antarabangsa dan menerima pelbagai reaksi daripada penonton luar negara. Zoolander. Pada tahun 2011, sebuah filem komedi berjudul Zoolander ditayangkan. Dibintangi oleh Ben Stiller sebagai Derek Zoolander, seorang model lelaki terkenal tetapi tidak begitu bijak. Dalam filem tersebut, Derek menjadi sasaran satu konspirasi yang dirancang oleh tokoh-tokoh industri fashion dunia. Mereka mahu menggunakan dia sebagai alat untuk membunuh seorang pemimpin politik yang menghalang eksploitasi buruh murah dalam industri pakaian. Kontroversi filem ini berpunca daripada identiti pemimpin tersebut. Dalam jalan cerita asal, sasaran pembunuhan ialah Perdana
Menteri Malaysia. Menurut filem itu, Perdana Menteri Malaysia mahu melaksanakan undang-undang yang akan meningkatkan hak dan gaji pekerja kilang, menyebabkan syarikat-syarikat fashion antarabangsa kehilangan keuntungan. Oleh sebab itu, satu rancangan dirancang untuk mencuci otak Derek Zoolander supaya membunuh Perdana Menteri Malaysia ketika lawatan rasmi. Walaupun filem ini merupakan komedi dan tidak berdasarkan kisah sebenar, penggunaan Perdana Menteri Malaysia sebagai sasaran pembunuh dianggap sensitif. Akibatnya, filem tersebut tidak dibenarkan ditayangkan di Malaysia. Larangan itu menjadikan Zoolander antara filem Hollywood yang paling unik pernah diharamkan di Malaysia kerana bukan atas sebab yang selalu digunakan. Abominable. Pada tahun 2019, DreamWorks menghasilkan sebuah filem animasi berjudul Abominable. Filem ini mengisahkan seorang remaja perempuan bernama Yi Yang menemui seekor yeti muda yang terpisah daripada keluarganya. Bersama dua rakannya, Yi memulakan perjalanan merentasi China untuk membantu yeti tersebut pulang ke Gunung Everest. Secara keseluruhannya, filem ini merupakan sebuah filem penggambaran keluarga yang ringan dan tidak mengandungi unsur keganasan atau kandungan dewasa. Namun kontroversi timbul kerana satu adegan yang memaparkan peta Laut Cina Selatan. Dalam adegan tersebut terdapat garisan sembilan putus-putus yang digunakan oleh China untuk menuntut sebahagian besar Laut Cina Selatan. Tuntutan tersebut dipertikaikan oleh beberapa negara termasuk Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei. Pihak berkuasa Malaysia meminta supaya adegan tersebut dipotong sebelum filem itu ditayangkan. Namun pengedar filem enggan membuat suntingan tersebut. Akibatnya, Abominable tidak dibenarkan ditayangkan di pawagam Malaysia. Ia menjadi salah satu contoh yang jarang berlaku di mana sebuah filem diharamkan kerana isu tuntutan wilayah dan geopolitik antarabangsa. Schindler's List. Pada tahun 1993, pengarah terkenal Steven Spielberg menghasilkan sebuah filem berjudul Schindler's List yang berdasarkan kisah benar semasa Perang Dunia Kedua. Filem ini mengisahkan Oskar Schindler, seorang usahawan Jerman yang pada mulanya mengambil kesempatan daripada tenaga buruh Yahudi untuk mengembangkan perniagaannya. Namun apabila beliau menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh rejim Nazi terhadap orang Yahudi, Schindler mula menggunakan kekayaan dan pengaruhnya untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sepanjang filem, beliau menyusun satu senarai pekerja Yahudi yang akan diambil bekerja di kilangnya. Dengan cara itu, mereka dapat terlepas daripada dihantar ke kem tahanan dan kem pembunuhan. Dianggarkan lebih daripada 1,000 orang Yahudi berjaya diselamatkan melalui usaha tersebut. Filem ini menerima pujian luar biasa dan memenangi 7 anugerah Akademi Oscar termasuk filem terbaik. Namun di Malaysia, filem ini tidak dibenarkan ditayangkan pada ketika itu. Sebab utamanya bukan kerana keganasan atau kandungan seksual, tetapi kerana filem tersebut memberi tumpuan yang sangat besar kepada penderitaan masyarakat Yahudi semasa Holocaust. Pada era tersebut, Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan terdapat sensitiviti politik berkaitan konflik Israel dan Palestin. Menurut laporan ketika itu, lembaga penapisan filem menggambarkan filem tersebut sebagai propaganda yang bertujuan untuk meraih simpati terhadap masyarakat Yahudi. Akibatnya, Schindler's List menjadi salah satu filem paling terkenal yang pernah diharamkan di Malaysia. Bruce Almighty. Pada tahun 2003, sebuah filem komedi fantasi berjudul Bruce Almighty ditayangkan dan menjadi antara filem paling popular tahun tersebut. Filem ini dibintangi oleh Jim Carrey sebagai Bruce Nolan, seorang wartawan televisyen yang sering menyalahkan Tuhan atas segala masalah yang berlaku dalam hidupnya. Selepas mengalami pelbagai kegagalan dalam kerjaya dan kehidupan peribadi, Bruce meluahkan kemarahannya dengan mempersoalkan cara Tuhan menguruskan dunia. Tidak lama kemudian, Bruce bertemu dengan seorang lelaki misteri yang sebenarnya merupakan Tuhan, dilakonkan oleh Morgan Freeman. Dia kemudian memberikan Bruce kuasanya untuk sementara waktu dan mencabar Bruce menguruskan dunia sendiri. Pada mulanya, Bruce menggunakan kuasa tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia membalas dendam terhadap orang yang tidak disukainya, memanipulasi situasi supaya hidupnya menjadi lebih mudah dan cuba mendapatkan semula teman wanitanya. Namun Bruce akhirnya menyedari bahawa menguruskan berjuta-juta doa dan masalah manusia bukanlah sesuatu yang mudah. Kontroversi filem ini berpunca daripada cara Tuhan digambarkan secara visual dan dijadikan watak utama dalam jalan cerita. Selain itu, terdapat beberapa babak yang dianggap mempermainkan atau mempersendakan perkara berkaitan agama. Di Malaysia, filem ini tidak dibenarkan ditayangkan di pawagam kerana kandungannya dianggap sensitif dari sudut agama. Brokeback Mountain. Pada tahun 2005, sebuah filem drama romantik berjudul Brokeback Mountain ditayangkan dan menerima pujian meluas daripada pengkritik filem di seluruh dunia. Filem ini mengisahkan dua orang koboi Amerika, Ennis Delmar dan Jack Twist, yang bertemu ketika bekerja menjaga biri-biri di sebuah kawasan pergunungan terpencil bernama Brokeback Mountain. Pada mulanya, hubungan mereka hanyalah sebagai rakan sekerja. Namun hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan romantik yang berterusan selama bertahun-tahun walaupun kedua-duanya kemudiannya berkahwin dan mempunyai keluarga masing-masing. Filem ini memaparkan
cabaran yang mereka hadapi dalam menyembunyikan hubungan tersebut daripada masyarakat yang tidak menerima hubungan sesama jantina. Kontroversi filem ini berpunca daripada fakta bahawa keseluruhan jalan ceritanya berpusat kepada hubungan romantik antara dua lelaki. Di Malaysia, filem tersebut tidak diluluskan untuk tayangan kerana pihak berkuasa berpendapat ia menggalakkan hubungan homoseksual. 50 Shades of Grey. Pada tahun 2015, sebuah filem romantik berjudul 50 Shades of Grey menjadi antara filem paling kontroversi di dunia. Filem ini diadaptasi daripada novel terlaris karya E.L. James dan mengisahkan hubungan antara Anastasia Steele, seorang pelajar universiti, dan Christian Grey, seorang ahli perniagaan muda yang kaya raya. Pada mulanya, hubungan mereka kelihatan seperti kisah percintaan biasa. Namun Anastasia kemudiannya mengetahui bahawa Christian mempunyai minat terhadap hubungan yang ekstrim, iaitu amalan yang merangkumi pelbagai bentuk aktiviti seksual yang tidak konvensional. Kontroversi filem ini berpunca daripada kandungannya yang mengandungi banyak adegan seksual yang jelas dan terbuka, dan tema hubungan yang dipaparkan dalam filem ini turut dianggap tidak sesuai untuk tayangan umum di beberapa negara. Menurut Lembaga Penapisan Filem, kandungan seksual dalam filem tersebut terlalu banyak dan menjadi elemen utama jalan cerita, menyebabkan ia bercanggah dengan garis panduan penapisan negara. Cannibal Holocaust. Pada tahun 1980, sebuah filem Itali berjudul Cannibal Holocaust ditayangkan. Filem ini mengisahkan seorang ahli antropologi bernama Harold Monroe yang memasuki hutan Amazon untuk menyiasat kehilangan sekumpulan pembuat dokumentari. Ketika menjalankan pencarian, beliau menemui beberapa gulungan filem yang ditinggalkan oleh kumpulan tersebut. Sebahagian besar filem ini kemudian dipaparkan melalui rakaman yang ditemui itu, menunjukkan apa yang berlaku kepada kumpulan dokumentari tersebut ketika berada di dalam hutan. Pada mulanya mereka datang untuk merakam kehidupan suku kaum pribumi. Namun rakaman tersebut menunjukkan bahawa kumpulan dokumentari itu sebenarnya melakukan pelbagai tindakan kejam terhadap penduduk tempatan demi mendapatkan rakaman yang lebih sensasi. Keadaan akhirnya bertukar menjadi tragedi apabila mereka sendiri menjadi mangsa keganasan di hutan tersebut. Cannibal Holocaust menggunakan gaya found footage, iaitu seolah-olah penonton sedang melihat rakaman sebenar yang ditemui selepas sesuatu tragedi berlaku. Teknik ini begitu meyakinkan sehingga ramai penonton pada waktu itu percaya bahawa pembunuhan dalam filem tersebut benar-benar berlaku. Pengarahnya Ruggero Deodato malah pernah disiasat oleh pihak berkuasa Itali kerana disyaki menghasilkan filem yang memaparkan pembunuhan sebenar. Filem ini dilarang kerana mengandungi adegan keganasan yang sangat grafik, termasuk pembunuhan, penyiksaan, serangan seksual dan penyembelihan haiwan sebenar yang dirakam secara langsung di hadapan kamera.